استمتعنا برمضان مبارك. رمضان هنا في شهر الماضي الحمد لله feel good الحمد لله. نشعر براحة. أخرجنا ما شاء الله يعني عمل عبادة كوننا يقين بالله اطمئنان. Sultan bin Daud bin Ali Abdul Latif. Asal usul orang Melayu kita wanak Arab Saudi Mekah. Ni Belajar apapun, bahasa apapun, nak kenawi jadi apa ni mumarasah. Duk praktik semua daripada payah ini kita mari di Johor jumpa dengan satu orang ayah dia katanya nama Sultan kita mari perkenal tu dia kita nak tanya bahasa Melayu lepas tu boleh kita dengar bahasa Arab okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh kenal nama? نعم boleh apa ni أستطيع أن أقدم نفسي أنا اسمي سلطان bin Daud Abi Ismail. Senang berkenalan dengan awak. Siapa? Nama saya Sultan. Marilah sederhanakan ni. Rumah di mana? Di Taurab. Indi tidak rucat. Indi tidak rucat. Indi tidak rucat. Welcome. Nice to meet you. Gini awak gini. Lah nanti puasa ni. Puasa bau ni alhamdulillah seronok. Ya walaupun udara panas. Jadi dengan ikhlas ni rasa sejuk. Kau banyak tilawat Quran, kau banyak selawat dengan sebab itu jadi angin dalam batiniah sejuk. Kita nak dengar ucapan bahasa Arab ahli ibadah. Nah, ucapan bahasa Arab sikit bagi kepada penonton kita selepas daripada bulan Ramadan ini insya-Allah. Alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ramadan fat awan insyaallah na'mulu an ya'ud as-sanah al-qadimah al-jayyah سنحظى بها إن شاء الله. akan نحن نلتقي مجددا إن شاء الله رمضان مستقبل. فأمس hal lepas dah yesterday I mean ago نعم الماضي ما شاء الله استمتعنا برمضان مبارك. رمضان هنا في شهر الماضي الحمد لله feel good الحمد لله. نشعر براحة وطمأنينة وسكينة أخرجنا ما شاء الله يعني عمل عبادة كوننا يقين بالله اطمئنان جدا bahasa Melayu مرتاح. Yang bahasa Melayu artinya seronok dalam Ramadan. Bulan Ramadan kita buat ibadah makan rasa seronok dengan ikhlas Allah Subhanahu Wa Taala. Damai dengan puasa Ramadan kita kemarin. Alhamdulillah. okey, terima kasih. Sekali Sama-sama. lagi nama Sultan bin Daud bin Ali Abdul Latif. Asal usul orang Melayu kita wanak Arab Saudi Mekah. Ni Ya. alhamdulillah. Sekarang ni duduk di Sekarang ni duduk Johor di dekat masjid Johor kita sini. terima kasih. Sama-sama. Boleh kenal Abang Sultan. Saya mengucap terima kasih banyak semua. InsyaAllah akan semua pada menonton tu ada manfaat. InsyaAllah. Walaupun sikit, insyaAllah Allah dibuka pahaman. Sikit lagi kita nak mengajak ke bahagian budak-budak yang nak belajar bahasa Arab saya okey. InsyaAllah mereka harus praktik hari-hari. Kalau nak apa ni belajar apapun, bahasa apapun, nak kenawi jadi apa ni mumarasah. Duk praktik semua daripada Payah tak ngaji bahasa Arab, tak belajar ada bahasa Arab. belum apa payah cuma kita tak pesot. Bila nak jadi mudah tu kena duk lazimi, mulazamah atau praktik every day, every time. You know this road caranya. Semua saat ni bahasa boleh belajar. Dan sepertinya bahasa Arab ni pun bahasa agama kita. Ya, apalagi orang hak sering ibadah, baca keluhu, baca apa, ya mudah ke Arab insya-Allah. كيف الحابي في hidayah dan buka mudah. Dah nampak ya? Ya, nampak. Okey, terima kasih. InsyaAllah sama-sama. Terima kasih banyak belaka. Maaf